ini adalah satu acara kebudayaan dan juga makanan dan sebagainya daripada Kampung Baru yang kita nak tonjolkan kepada anak muda, ya, orang ramai, berbagai lapisan masyarakat supaya mereka lebih memahami, mendekati budaya kita dan tahu apa yang ada di Kampung Baru. Ini boleh membawa satu signal, bukan saja menggalakkan pelancongan, pada masa yang sama dia boleh mengeratkan perpaduan. Kerana setiap kaum dan setiap kampung baru, termasuk kampung tradisi pun, kita punya budaya yang berbeza, yang unik, boleh kita tampilkan, boleh kita tonjolkan untuk kita memahami antara satu sama lain. Keberbagaian ini di negeri Selangor kita raikan bersama. Raikan bersama, jadikan dia sebagai satu khazanah ataupun aset untuk negeri Selangor. Saya yakin dengan keberbagaian ini, dengan budaya dan sebagainya, kita dapat bukan saja menjana ekonomi, menarik lebih ramai pelancong, pada masa yang sama membawa budaya ini menjadi satu asas pengukuhan perpaduan antara kaum. Anak-anak muda sekarang ini, ramai mereka duduk di bandar. Mungkin sebelum ini ayah dan ibu mereka daripada Kampung Baru. Sekarang kita nak mereka balik ke Kampung Baru, untuk membagi peranan. Dan kalau berasal daripada Kampung Baru, sayangilah Kampung Baru kita. Supaya masing-masing mempunyai peranan. Saya yakin dengan kerjasama peranan masing-masing, Pesta Kampung Baru 2 hari 1 malam ini, buat julung kalinya kerjasama dengan tourism ini, kita dapat menarik perhatian seramai mungkin peserta, orang ramai, persatuan NGO untuk turut serta. Kali ini kita ada perarakan. Perarakan kereta bunga dan juga berbagai patung-patung yang membawa identiti yang tersendiri, makna yang tersendiri untuk dikenali. Inilah kelebihan di Kampung Baru kita. Datanglah beramai-ramai untuk Pesta Kampung Baru Selangor pada 24 Januari, 25 Januari ini.